Ini ubi kunyit hitam. Saya cabut daripada satu pasu tadi lah. Macam ni pasu ni. Okey. Besar-besar ni kita semai. Letak je. Boleh potong kecil lagi, tapi sebab malas nak pasu banyak, jadi potong besar-besar lah. Okey, dah letak ni. Buat tanah sikit. Lepas dah siap, kita siram, tutup. Okey, kita biar seminggu tengok macam mana. Pokok kunyit hitam. 1 2 3 4 5. Ini yang keenam.